What's up guys, so hari ni kita ada sebuah Mitsubishi Evo 8 MR. Owner kata dah, saya tak tahu nak pasal Evo ni. So dia datang, komplain ada bunyi. So kita nak naik dekat mesin goyang, kita nak tengok bunyi tu datang dari mana. So sekarang kita tengah test pakai mesin goyang untuk detect kat mana bunyi. So bila naik mesin kita dapat detect bunyi datang daripada adjustable dia. So, kalau ada mesin yang cukup, tool yang cukup, buat kerja jadi senang. So tak payah nak keluar pergi test drive, nak monek kan. Kita naik mesin, tagap, settle salah. Kita dah buat, owner pun dah dengar bunyi tu sendiri. Owner kata dia nak pergi hantar servis absorber dekat Bandar Sunway. So lepas dia buat tu kita tanyalah apa feedback dia lepas tu, okey ke tak okey. 90% daripada absorber tu memang dah berbunyi. So kalau kereta korang ada berbunyi pelik-pelik, boleh datang kat BMG Seksyen 16 Alam, kita naik mesin goyang. Ingat guys, nak pergi kereta laju, kita kena pada. Ciao.